Saya singgung sedikit tentang tafsiran umpamanya. Terjerit-jerit kata kita ni serah halal kepada Amerika Syarikat. Halal itu serah kepada authoritative body di Amerika. Saya pernah tak kala di Washington, tinggal di Reston, Virginia. Imam Masjid pengurusi Imam Masjid Adams Mosque. Pengurusi jawatan kuasanya Syekh Taha Jabir Al-Alwani, ulama usul fiqh terkemuka. Penasihat pengurusan bidang kesihatannya, saya tak ingat nama, tapi asal Mesir, Professor of Medicine di Harvard. Jadi bila dapat keterangan begitu, tak ada masalah. Ini apa yang kata kita terima Amerika punya hal. Dia tak ada authority. Yang ada authority badan-badan Islam yang diiktiraf. Dan sebagainya, ulama'nya ulama' lebih besar daripada ulama' yang sewuk dengan kunut nazilah saja. Maki orang saja. Ini ulama' seperti Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Ya. Kemudian yang profesor bahagian kesihatan itu Profesor Medicine Harvard. Jadi untuk badan-badan itu, JAKIM sebut tak payahlah kita pergi 2 kali. Dan ini juga berlaku di banyak-banyak negara lain. Macam Afrika Selatan dengan Muslim Judicial Council di Cape Town. Pengesahan dia itu kita terima. Kerana badan ulama yang menguasai, memantau itu cukup baik.